jutaan terima kasih saya ucapkan pada semua mantan Panglima Angkatan Tentera serta Panglima Perkhidmatan yang telah menabur jasa dan memberikan sumbangan yang besar dalam membentuk asas kekuatan ketumbukan baik. Saya mengungkapkan penghargaan yang tulus atas segala pengorbanan dan khidmat bakti yang telah dicurahkan kepada tanah air. Detik kemerdekaan 1997 meletakkan tanggungjawab pertahanan sepenuhnya di bahu Angkatan Tentera Persekutuan. Ini adalah era penubuhan rasmi 3 cabang perkhidmatan darat, laut dan udara. Konfrontasi 1963 membuktikan kemampuan ATM berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Walaupun darurat pertama tamat, ancaman komunis memuncak kembali. Dekad 70-an menyaksikan ATM terlibat dalam perang hutan yang sengit, menggerakkan operasi besar-besaran di sepanjang sempadan dan kawasan pedalaman. Daya tahan dan kecekalan setiap prajurit teruji apabila menghabiskan masa bertahun-tahun meredah belantara berjuang demi keselamatan dalam negeri. Era transformasi pertahanan. Dekad 80-an dan 90-an adalah titik perubahan ATM. Setelah perjanjian Damai Hatyai 1989 menamatkan insurgensi, ATM beralih fokus sepenuhnya kepada pertahanan konvensional, memulakan proses modernisasi peralatan yang besar. Namun kebanggaan terbesar datang dari pentas global. ATM mula dikenali sebagai Duta Keamanan PBB. Di Somalia, UNOSOM, pasukan kita mempamerkan keberanian luar biasa dalam operasi menyelamat yang mencabar, mencatat sejarah kegemilangan. Selain itu, peranan di Bosnia dan Lubnan membuktikan bahawa tentera Malaysia mempunyai kredibiliti, profesionalisme dan kesiapsiagaan tempur yang setanding dengan kuasa besar dunia. Ini adalah era di mana ATM menjadi rakan strategik yang dihormati di arena antarabangsa. Era modernisasi ATM. Abad baharu memerlukan aset baharu. Era ini menyaksikan modernisasi besar-besaran. Tentera Darat menerima kereta kebal utama PT-91M Pendekar. TLDM menyambut kehadiran kapal selam yang pertama, manakala TUDM diperkasa dengan jet tempur Sukhoi. Operasi gabungan ketiga-tiga perkhidmatan menjadi lebih terancang dan efisien. Bermula dengan pelancaran Kertas Putih Pertahanan 2019, fokus ATM kini adalah angkatan masa hadapan. Selain operasi konvensional, ATM meluaskan domain ke ruang cyber dan teknologi digital. ATM bersedia menghadapi apa jua cabaran yang akan datang.